Sekarang ni Maghribi tengah bergolak sebab ada protes besar-besaran daripada Gen Z. Ya, Gen Z yang macam dekat Nepal hari tu. Kenapa Gen Z dekat Maghribi ni tiba-tiba keluar beramai-ramai dan juga protes? Jom saya cerita dengan korang. Dekat Maghribi sekarang orang muda tengah marah sebab kerajaan diorang sibuk nak bina stadium dan juga upgrade stadium untuk persiapan Piala Dunia 2030. Ya, Maghribi akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2030 hasil kerjasama 3 negara iaitu Maghribi, Sepanyol dan juga Portugal. Akhirnya FIFA telah memilih bid diorang ni sebab gabungan ni boleh menggabungkan Eropah dan juga Afrika sekaligus dan jadi World Cup merentas benua. So Maghribi sendiri dah lama cuba nak jadi host Piala Dunia lah. Dan diorang dah bid sebanyak 5 kali tapi fail. Dan akhirnya kali ni baru berjaya. Cuma isunya dekat Maghribi sekarang ni, hospital penuh macam penjara. Servis kesihatan sangat teruk. Nak jumpa doktor pun katanya kena hulur duit kopi. Kadar pengangguran pun dalam keadaan yang agak tinggi, iaitu 12.8%. Jadi walaupun pihak kerajaan Maghribi ni nak mempersiapkan stadium diorang untuk FIFA, anak muda rasa diorang ni tak dapat masa depan. Dan protes ni bukan terhenti dekat satu bandar je tau, tapi dah merebak ke Rabat, Casablanca, Marrakesh dan juga Tangier. Semua ni menjadi hotspot utama dalam protes ni. Cuma malangnya protes ni telah bertukar ganas. Balai polis kena bakar, kereta pun kena bakar dan akhirnya polis terpaksa melepaskan tembakan. Ada 2 orang mati, ramai cedera dan ratusan pun kena tahan. Untuk pengetahuan semua, kerajaan Maghribi sanggup berbelanja besar untuk Piala Dunia 2030. Ada laporan yang kata sekitar 20 bilion dirham ataupun lebih kurang dalam 10 bilion ringgit macam tu untuk kerja-kerja upgrade dan juga membina stadium baru, termasuk satu mega stadium yang kosnya 5 bilion dirham. Dan kalau campur kos infrastruktur lain, kemungkinan anggaran boleh mencecah sampai 50 bilion dirham ataupun lebih 25 bilion ringgit. Lagi satu, korang masih ingat tak masa Brazil jadi tuan rumah Piala Dunia 2014 dulu? Itu pun kalau kita masih ingat, rakyat diorang pun turun dekat jalan raya sebab marah kerajaan sanggup habiskan lebih 15 bilion US dollar untuk buat stadium, infra bola, sedangkan sistem pengangkutan, pendidikan dan juga hospital tidak di-upgrade.